Tengok ni guys, ini Mitsubishi X-Force. Kali ni kita akan try bawa on the road. Tengok dia punya engine CVT dia okey ke tak, apa yang bagus, apa yang tak bagus, dan kita akan try juga dia punya wet mode. Let's go. Kereta ni atas kertas memang kombinasi dia bunyi tak sedap lah. Enjin kecil, badan besar, CVT lagi. Tapi dah bawa first impressions dia cukup impressive. Sebabnya enjin ni memang sangat senyap. Bawa macam biasa, tak dengar sangat pun. Kalau tekan penuh, barulah start dengar bunyi mengaum tu sikit. But even then, CVT dia is very smooth. Dia tak stick to one high RPM macam banyak CVT lain. Dia ada buat macam simulasi tukar gear. So rev dia naik turun, ada bunyi sedap sikit lah. But of course, engine ni tak ada turbo. So kalau korang compare dengan say Honda HR-V Turbo, Proton X50, Cherry Tiggo Cross, memang power tu kurang banyak lah. But korang cuma rasa power deficit tu masa tekan full sahaja. Macam ni. Bila bawa macam biasa, atas highway pun tak rasa underpowered langsung. Next, ride and handling dia pun cukup bagus juga. Steering ni is just nice. Dia tak ringan sangat, tak berat sangat. I think it's good. Tadi ada test masuk slalom sikit. It's not bad lah kalau korang nak bawa have fun naik genting turun ke. Is okay as an SUV. But what surprised me the most, dia punya wet mode. First time dengar, ingat ni macam marketing gimmick sahajalah. Tapi tadi dia buat betul-betul demonstrasi. Pusing-pusing atas jalan basah. Memang that is such a big difference. Wet mode tu on dan off. Masa bawa dalam mode biasa, boleh rasalah kereta tu dah start understeer sikit. Pusing tapi depan tak nak makan. Tapi on kan wet mode sahaja, dia terus stick to your proper line. Memang such a big difference. Macam magic. Tapi wet mode ni korang kena manually turn on setiap kali hujan jalan basah. Kalau tak dapat pun all the benefits of this wet mode. So yang tu rugi sikit lah. Selain tu, suspension dia pun bagus juga. Dia tak keras sangat, tak melantun-melantun kat belakang macam Honda HR-V. And it's nice and comfortable lah, depan dan belakang. Mitsubishi cakap kereta ni memang suspension dia di-tune untuk jalan yang tak rata. Memang spesifik untuk ASEAN market. Manakala model lain tu dia tune untuk jalan China ataupun Jepun yang jauh lagi bagus daripada apa yang kita dapat dekat Malaysia ni lah. So overall, ride and handling, Mitsubishi claim it's the best in the class. And out in the real world pun memang aku setuju. Tapi kan kereta ni suspension dia selesa macam mana pun, kerusi dia kacau sikit lah. Nombor satu, dia tak ada power seat. Kereta ni harga lebih 100,000 tak ada power seat, memang aku tak boleh terima. Lepas tu, the seat itself pun kurang selesa. Nak adjust pakai dia rotary dial, sangat-sangat old school. Dia cuma adjust the base of the seat sahaja. Bukan the whole kerusi naik macam kereta lain yang lebih modern. Yang ni aku tak suka, bawa 1 jam pun dah rasa memang kerusi ni tak best. Next, walaupun handling kereta ni cukup sedap, steering dia tak ada pedal shifters ya. Model lama Mitsubishi Triton pun ada. Kenapa X-Force macam ni yang so-called sporty sikit tak dapat pula? Last kali aku mesti mention juga, lampu belakang kereta ni dia punya lampu brake, lampu signal dia kecil sangat. Dekat depan lampu signal dia besar, dia belanja the whole light pun blink. Tapi dekat belakang, kecil tu nampak pelik sikit. So ini dia guys, kita punya first driving impressions Mitsubishi X-Force baru ni. Secara jujurnya aku cakap, memang dia rasa much better than how it may appear on paper. Nak cakap power dia bagus sangat, memang tak lah. Tapi at least engine ni senyap, dia tak meraung dan CVT pun serius, sangat-sangat lancar. Pada aku, inilah dia bukti yang korang tak boleh pilih kereta based on paper numbers only. Mesti juga test drive, rasa dulu apa yang bagus, apa yang tak bagus. Dah test betul-betul, barulah korang boleh buat a proper decision. Jangan tengok brochure je, terus kecam. So, korang setuju ke tak dan nak tak kasih Chan Mitsubishi X-Force baru ni? Tulis kat bawah.